Assalamualaikum. Hai. Hari ni tukar water pump pipe dan hos atas bawah dan sekali hos bypass untuk kereta Iris, Persona lipas, uh, Saga VVT, Saga FLX dan enjin Campro lain, lebih kurang sama ya. Okey, air filter box kena buka dulu. Kau boleh nampak pipe water pump ni. Intake manifold tak perlu buka. Okey, kat belakang ni ada satu bolt saiz 10 ya yang mengikat water pump pipe ni. Kalau kita tengok daripada ni tak nampak. Kau kena pejam mata, cari-cari dengan tangan. Lepas tu kena guna ratchet kecil ya, saiz 10 mm untuk buka tu. Dia ikat dekat head ya. Ni contoh dia macam ni. Ni pipe baru kan. Ni dia macam tu. Dia melekat dekat head. So kena buka je ni. Ni aku dah buka pipe lama. Okey, aku nak cakap ni adalah pipe baru, dia bagi o-ring. Ni hose bypass ya. Bypass ni terletak dekat sini. Dekat head sini. Okey, selepas buka nut nombor 10 kena buka ni. Hose ni dulu baru boleh tarik keluar water pump pipe lama tu kan. Kena goyang-goyang tarik. Ni melekat ni, karat agak susah nak buka hose ni tadi ya. Kena cungkil. Okey, baru boleh tarik keluar pipe lama. Ni hose tu yang tu tadi. Okey, ni pandangan daripada bawah kereta ya. Kereta kena jack. Dua-dua kena guna jack stand lah. Ni lah keadaan dia. Yang ada o-ring tadi, pipe baru tu kena masuk dekat lubang tu. Dekat water pump tu. Dia belakang water pump kan. Ni aku dah masukkan yang pipe baru. Dekat dekat o-ring tadi tu, kepala tu kena letak sikit silikon ya, gam gasket sikit saja untuk licin je, jangan tebal sangat, nipis saja, senang masuk sikit. Okey, masukkan balik ni. Ikat balik bolt saiz 10 tadi kat belakang dengan menggunakan ratchet ni, ratchet kecil ni. Kalau tak ada ratchet ni memang tak boleh, susah. Kena ada ni juga. Sebab dia tak nampak tempat sempit. Ketat juga nut saiz 12 ya. Yang dekat head tu. Yang dekat kanan head tu. Okey, wire tu duduk dekat sini. Ni dekat sini, sebab tu aku tak pasang lagi bypass ni. Hose ni. Pasang kemudian. Okey, ini hose belakang belakang head ni. Ni agak susah sikit nak pasang sebab dia sempit dan karat Kena buka juga, atas dia ada selenot VVT ya, kena buka selenot VVT tu. Okey, ni pipe depan ya untuk hose atas yang karat tu. Boleh gosok dengan kertas pasir. Ni selenot VVT kena buka juga ya dengan menggunakan box saiz 10 saiz 8 sorry. Kena buka baru nampak hose belakang tu, baru senang buka hose, clip hose belakang tu baru senang buka. Kena buka benda ni dulu dan servis sekali lah. Spray dengan throttle body cleaner. Okey, ni hose atas hose sebelah atas. Original dia siap bagi clip clip baru. Kau tak perlu pakai clip lama lagi.
Okey, ni aku dah pasang ni daripada bawah enjin, nampak? Aku, sapu sikit, gamkan sikitlah, nipis saja dekat, sambungan tadi, dekat o-ring tu. Ni ceklah bila semua dah terpasang, cek semua dah ketat, bol nut semua dah ketat, bolehlah korang start enjin. Bleeding air, tu nut kecil saiz 8 tu kena buka, masa isi air dia akan pancuk keluar. Start dalam 15 minit ya, 2 kali kipas pusinglah. Ni hos baru, atas dan bawah dah tukar baru ya. Ni hos bawah, cek kalau ada kebocoran ke tak, kipas pusing 2 kali ya. Okey, selamat mencuba.